Dalam video ini saya akan terangkan kepada anda cara untuk menggunakan Marketplace Jom Niaga. Jadi Marketplace Jom Niaga adalah sangat penting sebab ia adalah tempat di mana anda boleh mendapat maklumat dan juga link dan pelbagai peralatan affiliate lain untuk semua vendor yang menggunakan Jom Niaga untuk pemasaran, affiliate dan juga menjual produk mereka. Apabila anda login ke Jom Niaga, klik di atas Marketplace dan di sini yang pertama sekali anda akan nampak laman utama Jom Niaga, di mana di sini semua produk dipaparkan mengikut ranking ataupun prestasi produk tersebut dari segi jualan yang dihasilkan oleh affiliates. Jadi apabila anda lihat di sini semua dah ada ranking dan adalah 10 vendor setiap muka surat dan di sini ada muka surat lain yang anda boleh klik. Dan bagaimanakah kami menggunakan ranking untuk setiap vendor ini? Jadi kami menggunakan satu formula iaitu EPC atau Earning Per Click, iaitu berapakah anggaran pendapatan yang dihasilkan oleh vendor ini setiap klik yang dijana oleh affiliate. Penting untuk anda ingat, EPC, Earnings Per Click, bukan bermaksud anda akan mendapat sebagai contoh RM1 setiap klik yang anda hantar. Tidak. Ini adalah satu cara untuk mengenal pasti sama ada produk tersebut adalah efektif dalam menjana komisen untuk affiliate atau tidak. Ia tidak bermaksud anda akan mendapat RM1 per klik. Ini bermaksud sekiranya sebagai contoh anda menjana sales dan ini adalah statistik yang mungkin anda akan dapat. Jadi kalau anda hantar 100 klik, anda mungkin boleh menjana RM1.13 darab dengan 100, okey. Tapi semua ini adalah untuk sales saja, bukan untuk klik. Jadi anda boleh melihat statistik 7-day EPC untuk 7 hari yang lepas dan 3-month EPC atau 3 bulan yang lepas. Jadi ini adalah mungkin berbeza, okey, untuk setiap produk anda lihat di sini. Dan semua ini adalah mengikut ranking. Jadi kalau anda adalah affiliates baru dan tak tahu apa nak buat ataupun tak tahu produk mana yang bagus, anda harus ikut ranking ini dan promote ataupun anda harus mempromosikan produk yang memang terbukti berkesan. Dan lihat sekali 3-month EPC. Okay, sebagai contoh, ini membuktikan bahawa produk ini selama 3 bulan yang lepas adalah ranking yang tinggi. Bermaksud kebarangkalian anda menjana komisen daripada produk ini adalah lebih tinggi. Dan anda juga akan nampak sebagai contoh sponsored. Jadi sponsored ini adalah vendor yang membayar untuk mendapat listing yang lebih tinggi di Marketplace Jom Niaga. Walaupun sebagai contoh vendor ini mempunyai EPC yang tinggi, tapi biasanya EPC tidak akan dikira untuk vendor yang menggunakan sponsored listing. Okay? Dan yang anda juga akan nampak premium. Premium ini adalah satu jenis vendor yang khas di Jom Niaga yang bukan semua affiliate Jom Niaga boleh mempromosikan premium vendor kecuali kalau anda telah pun certified account anda yang saya akan terangkan dalam video-video yang berikutnya. Di ruang atas ni, kalau anda klik di new vendor, di sini anda boleh lihat semua vendors yang baru masuk ataupun baru memulakan perniagaan mereka di dalam sistem Jom Niaga untuk 60 hari yang lepas. Jadi sekiranya anda adalah seorang affiliate yang lebih berpengalaman dan anda tahu cara untuk mengenal pasti produk-produk yang akan menjana komisen yang banyak untuk affiliate, anda boleh lihat bahagian ini supaya anda boleh mengenal pasti produk yang baru masuk ke pasaran dan anda boleh mempromosikan produk tersebut. Untuk affiliates yang hanya untuk affiliates yang tahu apa yang mereka sedang lakukan, mereka boleh menggunakan bahagian ini untuk mempromosikan produk-produk ini sebelum orang lain mendapat peluang untuk mempromosikan produk tersebut. Jadi di sini anda boleh nampak browse by kategori. Produk-produk yang ada di dalam laman Jom Niaga juga kami akan uruskan mengikut kategori. Jadi sebagai contoh, katakan saya nak mencari produk dalam kategori kesihatan iaitu beauty and health. Jadi saya klik di sini dan saya boleh nampak semua produk yang ada di dalam kategori kesihatan dan juga adalah mengikut ranking. Jadi produk yang lebih berkesan untuk menjana komisen affiliate akan muncul di atas sekali, dan produk yang kurang berkesan anda boleh nampak EPC
kosong dan sebagainya, ia akan turun ke bawah. Dan anda juga boleh menggunakan search ini atau pencarian untuk mencari produk yang anda nak. Sekiranya anda tahu kata kunci ataupun keyword, type in di sini sebagai contoh diet dan klik search, dan anda akan dapat cari vendor-vendor yang ada menggunakan keyword diet untuk produk mereka. Jadi ini adalah satu cara yang senang. Dan anda juga boleh menggunakan advanced search option di sini untuk mendapat lebih banyak maklumat dan untuk melakukan pencarian yang lebih khusus. Okay? Sebagai contoh, anda boleh cari sama ada produk paper sale dan paper lead atau hanya paper sale, hanya paper lead. Juga jenis vendor yang berbeza, produk yang berbeza. So jadi sekiranya sebagai contoh, mungkin anda sedang mencari produk fizikal sahaja, jadi anda boleh buat seperti ini, cari produk fizikal sahaja. Okay? Ataupun sebagai contoh, anda sedang mencari produk bahasa Melayu saja atau bahasa Inggeris, anda boleh gunakan ruangan ini. Dan sebagai contoh, katakan saya nak cari semua produk tidak bergantung pada kata kunci yang hanya ada paper lead sahaja. Jadi saya boleh abaikan paper sale, saya cari hanya paper lead sahaja dan saya klik search. Dan saya akan dapat di sini semua vendor yang ada paper lead. Dan di sini anda boleh nampak PPL ataupun paper lead adalah RM2, yang ini pula paper lead adalah RM1. Jadi bagaimana anda dapatkan link affiliate? Jadi saya akan klik balik ke marketplace. Dan untuk setiap vendor yang anda nampak di sini, untuk mendapatkan link affiliate anda, anda boleh klik di atas tajuk di sini. Dan ia akan membawa anda kepada page ataupun laman khusus untuk vendor ini sahaja. Jadi di dalam dedicated page ini, anda boleh mendapat semua link affiliate anda di sini. Okay, anda boleh sama ada copy bahagian ini ataupun klik get code untuk mendapat HTML code yang anda boleh copy dan paste ke dalam blog anda. Sebagai contoh, anda boleh klik banners untuk mendapat semua banners yang sedia ada. Boleh klik di sini untuk mendapat preview banner tersebut. Dan anda boleh klik get code untuk mendapatkan kod yang anda boleh paste ke dalam website atau blog anda. Anda juga boleh klik text ads di sini untuk mendapatkan contoh bahan promosi email ataupun review blog dan sebagainya, sekiranya text ad tersebut telah pun dimasukkan oleh vendor. Di sebelah kanan anda boleh nampak semua affiliates yang berjaya menghasilkan commission untuk vendor ini sahaja dalam masa 30 hari yang terlepas. Jadi ini adalah top affiliate untuk vendor ini sahaja. Untuk melihat semua top affiliate atau ranking keseluruhan Jomniaga, anda boleh klik see complete leaderboard di sini ataupun klik leaders di bahagian ini. Dan di sini anda boleh nampak semua top affiliate Jomniaga sampai 100 sahaja, ya. Kami paparkan sampai 100 sahaja. Dan sekiranya anda adalah antara 10 affiliate teratas ataupun top 10 affiliate untuk Jomniaga bagi setiap tahun, anda akan mendapat sertifikat ataupun sijil rasmi dari Jomniaga dan juga hadiah-hadiah lain. Jadi pastikan anda bekerja keras untuk menjadi top 10 affiliate di Jomniaga. Setakat itu saja video ini di mana saya dah tunjukkan kepada anda cara untuk menggunakan marketplace Jomniaga untuk mencari produk-produk yang boleh anda promosikan dan menjana komisen sebagai affiliate.